apa yang kerja Negeri Pahang buat hari ni adalah untuk kesejahteraan rakyat. Kita cuba selesaikan masalah rumah untuk rakyat Negeri Pahang. Satu lagi lembaran baharu pembangunan negeri Pahang dimulakan, melakar kesinambungan usaha berterusan dalam membina negeri yang seimbang, inklusif dan berteraskan kesejahteraan rakyat. Majlis Penyerahan Pemilikan Prima Pahang Batu 6 Lepar Fasa 1 dan Fasa 2 dan Majlis Penyerahan Kunci Prima Pahang Kampung Hijrah Penur Fasa 3 menjadi detik bersejarah buat para penerima yang sekian lama menanti. Di Prima Pahang Batu 6 Lepar, sebuah pembangunan perumahan dilaksanakan oleh Jurutemas Resources Sdn Bhd di atas tanah berkeluasan hampir 50 ekar yang merangkumi 3 fasa. Bagi fasa 1 menawarkan 53 unit rumah sesebuah dan 100 unit rumah berkembar telah memperoleh CCC pada 17 Januari 2025. Bagi fasa 2 pula melibatkan 13 unit rumah sesebuah dan 86 unit rumah berkembar dengan CCC dikeluarkan pada 7 Oktober 2025. Sementara itu, di Prima Pahang Kampung Hijrah Penur yang dibangunkan oleh Binaan Descaya Sdn Bhd di atas tanah berkeluasan 50 ekar pula, pembangunan berperingkat yang telah dilaksanakan kini melengkapkan satu lagi fasa penting. Sebanyak 96 unit rumah berkembar setingkat bagi fasa 3 telah berjaya memperoleh CCC pada 3 Disember 2025. Happy kan? Happy ke macam gembira yang hajat isteri tercapai. Sebelum ni saya duduk dekat Padang Perdana. Sebelum ni rumah teres lah. Kekangan dia biasalah. Dia punya tanah pun tak ada lah besar macam yang dekat sini. Bila saya dapat tahu saya berjaya dapat memiliki rumah ni, saya dengan isteri keluarga rasa gembira. Setelah 8 tahun duduk dengan mertua, jauh di sudut hati adalah perasaan ini duduk di rumah sendiri kan. So Alhamdulillah gembira lah. Rumah semidik dia punya tanah memang luap. Lepas tu sangat puas hatilah, dia punya space memang sesuai lah kalau ada family ramai. Sebelum ni kalau ikutkan segala urusan persiapan mungkin nak bersahur, nak berpuasa, persiapan nak dekor-dekor rumah, perasaan tu lebih teruja. Macam tak sabarlah nak buat semua tu. Program ni memang bagus untuk rakyat Pahang. Pihak kerajaan sangat membantu dalam bagi rumah yang mampu milik lah. Jadi ambillah peluang untuk dapatkan rumah prima. Okey, dalam kesempatan ni saya nak ucapkan terima kasih kepada Kerajaan Negeri Pahang, Menteri Besar Pahang, Datuk Seri Diraja Haji Wan Rosdi serta Esko Perumahan. Terima kasih banyak-banyak kerana telah memberi peluang kepada kami untuk memiliki rumah yang setelah sekian lama menjadi idaman. Terima kasih banyak-banyak. Pahang first. Pahang first. Majlis hari ini yang disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang, Datuk Seri Diraja Haji Wan Rosdi bin Wan Ismail sebagai lambang iltizam kerajaan negeri yang sentiasa mengutamakan kebajikan rakyat. Rumah yang selesa dan selamat merupakan titik mula kepada sebuah impian membina keluarga dan lahirnya masa depan yang lebih sejahtera. Inilah komitmen kami, inilah amanah yang digalas. Dan inilah Pahang yang terus melangkah maju bersama rakyat.